Maka yang kita nak kata di sini iaitulah beberapa adab yang sepatutnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beradab ini, apa yang kita nak kata dalam menangani masalah yang bahaya ini. Yang pertama, akhlak, adab ketika kita berbeza pandangan, dan juga ketika kita melontarkan pandangan. Hari ini saya tengok ada adab murid dengan guru pun tak betul. Dia tulis kat kita dah lah pukul 12 malam SMS, "Ustaz, apa hukumnya sedemikian?" Saya nyatakan pandangan ulama dengan dalil-dalilnya dalam SMS. Ada apa kamu belajar ni? Tanya ustaz pukul 12 malam, nyata pandangan ulama dan dalil-dalilnya sekali. Oh, punya hebat. Oh, yang pandai lagi tarjih sekali. Tu dia yang bawa kemas. Saya kalau baca hak ni kat Temenung, masya-Allah, pandainya dia. 5 sen dia habis, ustaz kena duduk mencangkung depan dia punya internet, dia punya telefon dia tu, kena pecek telefon sampai pagi esok pun tak habis lagi. Nak jawab dengan dalil-dalilnya sekali. Ini dia punya cerdik punya soalan. Allahu akbar. Subhanallah. Ada seorang, ni cerita sungguh ni, dalam telefon saya ada bukti. Dia telefon dengan, kata boleh tanya soalan. Saya kata sila. Dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh tanya soalan? Saya sila. Kebetulan saya duduk atas kereta, radio IK menyiarkan iklan. Ada kan iklan tu, ayah tu bercakap pelik tu, oi mana mau pergi. Dia tajuk, oi kasarnya bahasa. Abo sudah kata. Saya cakap, anak tak cakap lagi, duk dengar soalan hantar ni. Oh tak apalah, mak dia tutup. Lepas dia tutup, tak berapa minit lepas tu masuk SMS. Awak tak layak sebagai seorang manusia. Allahu akbar. Allah hebatnya kata. Inilah di antara yang paling berat yang saya terima dalam bulan ini. Awak tak layak hebat jadi seorang manusia. Allah, saya kata, kenapa pernah? Kasar punya bahasa saya pun jawab balik. Layan kita. Ni cerita ni melayani SMS ni, menyantuni SMS. Saya bertulis, maaf saudara. Saudara apa ni, yang suara yang kasar yang saya dengar tadi, itu suara iklan dalam radio. Saya tak sempat nak tutup sebab kita dah atas kereta nak layan soalan dia. Tiba-tiba awak tak layak jadi manusia. La haula wala quwata illa billah. Saya tulis balik, pecek balik telefon, minta maaf, suara yang saya dengar, awak dengar tadi, iaitulah suara dalam radio, bukan suara saya. Jadi kalau ada soalan apa-apa, tanya balik, terus nyak gitu ya. Allahu akbar. Temenung gitu tuan-tuan, akhlak dalam bertanya. Kemudian akhlak lain pula, bila dia nak mari tanya, ni dalam pengalaman saya dalam TV. Ustaz, ya, anak saudara saya ni mengandung tak ada bapak ni, macam mana nak buat? Astaghfirullahalazim. Nama dia terpampang di skrin TV. Anak saudara saya, satu Malaysia tengok. Makcik nama sekian, di kampung sekian, anak saudara saya mengandung tak ada bapak. Apa punya soalan? Tanyalah, kalau nak tanya, tanya hukum. Ustaz, apa hukumnya orang ni sekian-sekian dah mengandung tak ada bapak, kalau dia lahirkan anak, boleh tak nak binkan bin dia? Itu soalan. Ni anak saudara saya. Allahu akbar. Yang seorang tu pula tanya, Ustaz, ya, apa hukum isteri tak dengar kata suami, tak dengar kata suami? Saya belum nak jawab lagi. Ada biar dia dengar sendiri kat sebelah. Maknanya bini ada sekali. Allahu akbar. Tengok, ini berat sungguhlah tuan-tuan. Memang masalah adab bertanya pun, adab memberi pandangan. Satu kes juga beri pandangan. Apa pandangan ustaz kepada ustaz ni? Kau nak tanya soalan kan nak pelaga orang. Ini satu kes juga. Dia mari tanya pandangan saya. Kalau tanya pandangan ustaz ni, saya tak jawab dah. Dia tanya, kau tanya dah dia, kenapa tanya saya balik? Menyusahkan orang dan menimbulkan fitnah dan berbagai-bagai lagi. Inilah di antara adab yang tuan-tuan kena belajar sungguh-sungguh.